sambungan untuk motor ES5 dari Taiping. So ceritanya pasal motor ni, dia sayang sangat dekat motor ni. Hari-hari dia guna waktu dulu. Tapi bila dah berkejaya dan dah kahwin, motor ni dah tersadai. Jadi dia bagi dekat adik dia pula untuk teruskan hidup motor ni. Kemudian finally lepas adik dia dah beli motor dia sendiri, jadi ES5 ni dia sadai dekat rumah mak dia pula. So dia panggil tim X Racing ambil motor ni dari Taiping dan hantar ke Subang 2 untuk buat restore. Jadi customer request nak buat full restore tapi nak buat kelainan sikit daripada konsep biasa. Owner ni nak nampak ranggi, dia minta kita masuk rim alloy. Rim alloy yang dia request bukan biasa-biasa. Owner nak Excel Asia punya. Kalau boleh owner nak warna purple, tapi disebabkan warna tu agak limited so susah nak dapat. Tapi kita bagi owner warna merah pun owner dah suka. Tak cukup dengan tu, dia minta kita upgrade juga spek 53 basic, bukan full spek je, sebab owner nak bagi ada power sikit daripada standard sebelum ni. So macam biasa, proses dia kita lerai, kita cat, pasang body part baru full original. So inilah result dia. Happy customer dia dapat balik ES5 kesangan dia semula. So kalau korang nak restore ke nak modi ke, boleh Roger X Racing Garage.